Tuan-tuan dan perempuan, saya tak pandai nak edit-edit video nak buat, nak buat video yang cantik, canggih apa semua, saya tak reti. Jadi saya pakai yang macam manual, orang tua punya style lah. Kita semua rock punya style. So saya nak bagi dengarkan satu suara iblis. Nak dengar suara iblis tak? Iblis yang sangat-sangat kita pening kepala tengok. Dengar Kau pergi tengok logo Habib tu. Kau pergi tengok logo Habib tu. Pergi tengok logo Habib. Type logo Habib. Kau terbalikkan logo Habib tu. Kau terbalikkan logo Habib. Dia jadi apa? Nampak tak? Dia punya macam mana propaganda tu dia mainkan. Bro, itu cerita lain. Ini cerita pasal Palestin. At least dia penaung Palestin. Ni bukan sebuah benda politik. Semua benda politik. Tak ada yang tak politik dalam dunia ni. Okey. Kau orang tahu suara ni adalah suara iblis yang ditutuhi oleh Ramlah, okey. Tuan-tuan dan puan, dia sedang bercerita tentang, dia marah lah, dia kata logo Abim tu dia terbalikkan apa semua. Yang satu benda kita tahu Gomo, yang terbalik ni adalah kau. Kau diterbalikkan oleh Ramlah, okey. So aku tetap pegang pada apa yang aku cakap. Dan kau adalah ketua Brigade 8200. Sebab itu kau makin panas, kau makin tidak keruan, kau keluh kesah kan hari ni kita nampak kan. Lepas tu kita tengok kau ni yalah tidak keruan kan. Asyik semua benda nak salahkan Anwar. Dia marah sebab Anwar tu penaung Palestin. Gemo bini Ramlah, Anwar bukan penaung Palestin. Dia penaung Sumuk Flotilla Nusantara. Okey? Engkau lain kali kau nak cerita, kau cakap betul-betul. Hang jangan buat bagi orang confuse kan. Faham tak kan? Tapi itulah dia. Dia duk membebel-bebel. Dia kata kenapa Trump nak datang sini. Kenapa Anwar, jemput Trump lah. Sedangkan Anwar ni tak ngam dengan Trump lah. Trump tak suka Anwar. Anwar tak suka Trump. Anwar adalah demokrat apa semua. Dia ambil semua teori kepala otak dia apa semua. Saya nak bagi tahu satu je lah. Macam ni lah. Macam ni. Kita boleh marah dengan Trump apa semua. Memang kita tahu Trump ni memang... Trump is Trump lah. Dia punya perangai dia macam tu lah kan. Tapi tuan-tuan dan perempuan, hakikat dia, walaupun Trump bagi apa semua ni, senjata pada Netanyahu ni, tapi hakikatnya hari ini gencatan senjata tak akan berlaku dekat Gaza tu sekiranya bukan Trump yang buat. Okey, saya bukan penyokong Trump, tidak. Okey, tetapi Trump yang pastikan dia stop. Dia stop benda tu walaupun Israel cuba nak nak kacau, nak buat macam-macam, masih lagi dalam kacau, tapi Trump betul-betul sound, dia betul-betul bagi tahu dekat Israel, kau kena ikut kan, kena bagi. Itu yang lori truk untuk makanan beribu-ribu dah masuk dah apa semua. So ini menurut Tuan Haji ZRA dia bagi tahu yang last update 2 hari lepas 1,200 nak masuk ke 2,000 punya truk makanan. Dan perubatan segala-galanya lah nak masuk dalam tu. So ada gangguan daripada Israel, tetapi Trump is very strict. Dia sangat strict terhadap Israel. Dia kata kau jangan kacau. Ini aku nak benda ni berjaya. So jangan kacau. So basically itu yang berlaku. Okay? Dan kalau kau nak kata macam PAS ke Perikatan Nasional ke, atau ada orang Melayu yang terpengaruh dengan si Gemo ni yang kata jangan bagi masuk Trump, dia pembunuh apa semua. Dia betul pembunuh, aku tak nafikan dia pembunuh, whatever you can say lah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat Tuan Haji ZRA ataupun siapa-siapa saja yang dia pro Palestin ni, mereka akan akui orang yang menghentikan genosida hari ini adalah Trump, bukan orang lain. Trump, Donald Trump, muka macam itik tu kan, Donald Trump tu. Bukan kita minat kat dia apa semua, tidak. Tapi itulah hakikat dia. So kalau dia nak datang ke Asian ke apa ke semua, so what? Apa masalah dia? Dia nak jumpa. So setiap kebaikan, setiap kejahatan ada baik dia. Kan sekarang tengah viral pasal Firaun ini apa semua kan. So aku tak kata Firaun baik, Firaun memang tak boleh pakai. So basically Trump dia ada buat benda yang jahat, tetapi Trump juga yang menghentikan apa yang sedang berlaku, genosida di Gaza tu. So tuan-tuan dan puan-puan, apa-apa benda kita buat dalam hidup ni, kita jangan ekstrim. Kita jangan terlampau taksub. Jadi gila macam ni Brother Wan Azri ni kan, dia gila dah babe dia sekarang. Dia betul-betul gila. Okay? Ada otak pakai.